Sorotan berita setakat jam 2 petang, Isnin 29 Disember 2025. Kita mulakan dengan perkembangan politik di Perlis. PAS akan bermesyuarat dalam masa terdekat untuk membincangkan kesan isu politik di Perlis termasuk kerjasama dengan Bersatu, kata Naib Presiden Muhammad Ahmad Abdullah. Ahmad turut mempersoalkan bagaimana Bersatu tidak mengetahui 5 adun daripada parti itu menarik sokongan terhadap Shukri. Ahmad turut mengulangi pendirian PAS yang tidak boleh menerima tindakan sedemikian sambil menegaskan ia bukan semangat setia kawan. Sementara itu, Bersatu dijangka menerajui Kerajaan Negeri Perlis dengan tahap kepercayaan yang rendah selepas aduan Kuala Perlis, Abu Bakar Hamzah mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar semalam, kata seorang penganalisis. Syahzah Shukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, walaupun Abu Bakar berkemungkinan menerima sokongan daripada 11 adun Perikatan Nasional di negeri itu, kerajaan negeri bakal berdepan tekanan dalaman yang hebat. Krisis politik di Perlis menyaksikan kerusi Menteri Besar beralih kepada Bersatu daripada PAS dilihat ujian getir terhadap keutuhan hubungan dua tonggak utama dalam Perikatan Nasional. Aziz Azizam daripada Universiti Teknologi Mara berkata cabaran utama selepas perubahan kepimpinan kepada adun Kuala Perlis, Abu Bakar Hamzah daripada adun Sanglang Shukri Ramli itu ialah keupayaan Bersatu memulihkan kepercayaan PAS. Kerjasama Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan dijangka kekal utuh di sebalik tindakan UMNO Puchong memutuskan hubungan dengan PH kawasan berkenaan menurut penganalisis. Syahzah Shukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata hubungan antara kepimpinan tertinggi parti dalam kerajaan perpaduan masih kukuh. Justru isu itu dilihat lebih bersifat simbolik sebagai tanda ketidakpuasan hati terhadap kegagalan setiausaha publicity DAP Yeo Bee Yin memohon maaf di atas hantaran meraikan keputusan penolakan rayuan tahanan rumah bekas Perdana Menteri Najib Razak minggu lalu. Campur tangan politik dalam Universiti Awam di Malaysia hanya dapat dielakkan sekiranya kerajaan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti sepenuhnya, kata Persatuan Pelajar. Presiden Bersatu Belia Baru Universiti Malaya, Tang Yiza berkata kerajaan tidak sepatutnya memberi kuasa kepada menteri untuk melantik naib Chancellor. Sebaliknya menyerahkan proses itu kepada badan berkanun atau jawatan kuasa bebas daripada pengaruh politik. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.